Hai semua, hari ini kita nak borak pasal satu teknologi yang sangat penting yang bakal mengubah cara kita, terutamanya kerajaan, menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Ia dipanggil RAG atau nama panjangnya Retrieval Augmented Generation. Dan persoalan utamanya, kenapa ia ni satu kemestian untuk Malaysia? Jom kita kupas sama-sama. Kita mulakan dengan satu soalan yang paling asas. Bolehkah kita percaya 100% apa yang AI cakap? Walaupun AI ni memang bijak gila, ia ada satu kelemahan besar yang kalau kita tak kawal, boleh jadi masalah besar. Cuba anda bayangkan AI dengan yakinnya bagi jawapan macam ni. Kedengaran macam gempak kan? Tapi ia langsung tak betul. Inilah yang kita panggil halusinasi AI. Dia mereka-reka fakta seolah-olah ia benar. Dalam konteks kerajaan, kesilapan macam ni bukan setakat memalukan, tapi sangat-sangat berbahaya. Inilah dilema kita. Di satu pihak, kita ada modal bahasa raya atau LLM yang sangat-sangat berkuasa. Tapi di pihak lain, ia ada kecenderungan untuk mereka cerita. Jadi, macam mana kita nak manfaatkan kepintarannya tanpa terperangkap dengan pembohongannya? Jawapannya ialah RAG. Mari kita bezakan kedua-duanya. Fikirkan LLM ni sebagai otak AI yang bijak tu. Manakala RAG pula, ia bertindak macam satu lapisan keselamatan yang bagi otak ni dokumen-dokumen fakta untuk dirujuk sebelum ia bagi jawapan. Analogi ni memang terbaik untuk fahamkan konsep ni. LLM tu macam guru yang genius, tapi dia cuma boleh ajar apa yang dia dah hafal. RAG pula ialah pembantu perpustakaan yang carikan buku yang betul, buka muka surat yang tepat dan tunjuk pada guru tu. Gabungan kedua-duanya menghasilkan jawapan yang bukan sahaja bijak, tapi yang paling penting, tepat. Okey, jadi jom kita tengok lebih dekat sikit. Macam mana sebenarnya pembantu perpustakaan ni berfungsi? Macam mana RAG pastikan otak AI yang power ni sentiasa berpijak pada fakta yang sahih? Secara teknikalnya, RAG ni adalah satu sistem yang memaksa AI untuk menjawab berdasarkan dokumen yang kita tentukan. Ia tak boleh lagi jawab ikut suka hati atau berdasarkan data latihan yang mungkin dah lapuk. Sebaliknya, setiap jawapan tu berakar umbi pada sumber yang sah dan boleh dipercayai. Prosesnya sebenarnya logik dan mudah. Anda tanya soalan, tapi sistem RAG tak terus tanya LLM, tidak. Sebaliknya, ia cari dulu dalam perpustakaan dokumen rasmi. Lepas dah jumpa maklumat yang relevan, barulah ia bagi pada LLM dan cakap, jawab soalan ni tapi wajib guna fakta ni sahaja. Jadi tiada lagi tekaan, semuanya berdasarkan fakta. Baiklah, kita dah faham apa itu RAG dan cara ia berfungsi. Sekarang, kita masuk ke bahagian paling kritikal. Kenapa teknologi ni bukan sekadar pilihan, tapi satu kemestian mutlak, terutamanya untuk sektor awam di Malaysia. Cuba kita tengok jadual perbandingan ni. Perbezaannya sangatlah ketara. LLM biasa bergantung pada data latihan yang mungkin dah lapuk. RAG pula guna dokumen rasmi yang sentiasa dikemaskini. Satu bersiko tinggi untuk mereka cerita, manakala yang satu lagi sangat tepat dan boleh tunjukkan dari mana ia dapat jawapan tu. Bagi sebuah kerajaan, pilihan mana yang lebih selamat? Jawapannya jelas kan? Jadi manfaatnya untuk tadbir urus tu memang sangat besar. RAG mengurangkan risiko, memastikan setiap jawapan adalah telus dan boleh diaudit, sentiasa up to date dengan dasar-dasar terkini dan yang paling penting, setiap jawapan yang diberi adalah sah di sisi undang-undang sebab ia berasaskan dokumen yang sahih. Dan yang paling menarik, ini semua bukan lagi sekadar teori atau angan-angan. RAG bukan lagi cerita masa depan. Ia dah pun mula dilaksanakan di Malaysia sekarang. Bukti paling kukuh datang daripada kerajaan kita sendiri. Dalam tender untuk sistem AI berdaulat, Kementerian Dalam Negeri atau KDN telah menetapkan RAG sebagai satu syarat teknikal yang wajib. Dan ini bukan untuk aplikasi biasa-biasa tau, tapi untuk sistem strategi yang melibatkan keselamatan negara. Dan ini bukan cakap-cakap kosong. Petikkan daripada dokumen tender itu sendiri dah pun mengesahkannya. Ini adalah arahan rasmi. Langkah ini menunjukkan yang kerajaan Malaysia di peringkat tertinggi sedar akan risiko AI dan telah mengiktiraf RAG sebagai teknologi wajib untuk AI yang selamat dan boleh dipercayai. Kalau kita tengok gambaran yang lebih besar, penggunaan RAG sebenarnya tengah berkembang pesat di Malaysia. Kerajaan dah mula untuk aplikasi strategik, sektor swasta pun dah mula menjual produk berasaskan RAG dan para penyelidik di universiti pun sedang giat membangunkan prototipe. Secara lebih spesifik, kita dapat lihat syarikat-syarikat teknologi tempatan dah pun tawarkan chatbot pintar untuk syarikat-syarikat lain. Di universiti pula, mereka sedang giat bereksperimen dengan RAG untuk bidang-bidang penting seperti kewangan dan perubatan. Semua ini menunjukkan momentum yang sangat positif di seluruh negara.
Okey, kita dah lihat masalah, penyelesaian dan juga aplikasi RAG di Malaysia. Jadi, mari kita simpulkan semuanya. Apakah sebenarnya masa depan untuk AI yang berpaksikan fakta ni? Mesej utamanya sebenarnya sangat mudah. Tanpa AAG, kita ada otak AI yang bijak tapi terawang-awang. Dengan AAG, kita groundkan otak tu. Kita sambungkan ia terus kepada sumber kebenaran, kepada fakta yang tak boleh disangkal. Dan ini membawa kita kepada satu idea yang sangat hebat. RAG ini bukan lagi sekadar satu alat teknologi. Ia berpotensi untuk menjadi otak rujukan negara. Satu sumber kebenaran berpusat yang boleh dirujuk oleh semua agensi untuk pastikan ketepatan dan konsistensi dalam setiap keputusan. Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Bayangkan, kita ada AI yang bukan sahaja genius tetapi juga jujur dan sentiasa berlandaskan fakta. Apakah masalah-masalah besar negara yang boleh kita selesaikan dengannya? Potensinya memang tak terhingga. Fikir-fikirkanlah.